satu program pemerkasaan gerakan pengguna siswa negeri Perak tahun 2025 telah berjaya dianjurkan oleh Unit Pendayapayaan Pengguna KPDN Negeri Perak pada 1 hingga 2 November 2025. Program 2 hari 1 malam yang berlangsung di De Mochis Lake Resort, Teluk Intan ini menghimpunkan seramai 24 orang pelajar mewakili gerakan pengguna siswa daripada 12 institusi pengajian tinggi di seluruh negeri Perak. Tujuan utama program ini adalah untuk memberi advokasi tentang kepenggunaan serta memperkenalkan fungsi dan peranan KPDN kepada para peserta. Sepanjang program, pelbagai aktiviti menarik telah dijalankan termasuk cabaran intelektual pengguna yang mencabar minda dan pengetahuan peserta. Antara penceramah yang turut berkongsi ilmu ialah Encik Pu Vendran William dan Tuan Wan Muhammad Badro bin Wan Mahmud dari KPDN Teluk Intan. Program diakhiri dengan sesi bergambar dan penyampaian hadiah kepada para peserta. KPDN Negeri Perak berharap agar GPS terus menjadi platform penyampaian maklumat kepenggunaan yang berkesan kepada komuniti, khususnya di kalangan pelajar IPT.